Tahukah Anda, bahan dapur yang mudah didapati seperti tepung kacang tanah dan minyak zaitun boleh menjadi rahsia kulit wajah yang lebih halus, berseri dan sihat secara semula jadi? Scrub wajah semula jadi ini bukan sahaja murah, malah sangat selamat untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Tepung kacang tanah kaya dengan vitamin E dan antioksidan yang membantu menanggalkan sel kulit mati serta merangsang pertumbuhan kulit baru yang lebih segar dan cerah. Minyak zaitun pula berfungsi melembabkan dan menenangkan kulit, menjadikan wajah lebih lembut, licin, dan tidak kering walaupun selepas penggunaan. Untuk menyediakan scrub ini, campurkan 1 sudu besar tepung kacang tanah dengan 1 sudu kecil minyak zaitun asli. Gaul rata sehingga membentuk pes yang pekat dan mudah disapu. Sapukan perlahan-lahan ke seluruh wajah yang telah dibersihkan dengan air swam. Urut dengan gerakan bulatan kecil selama 2-3 menit. Fokus pada bahagian bermasalah seperti hidung, dagu dan dahi yang sering berminyak atau berjerawat. Selepas itu, bilas dengan air swam dan keringkan wajah dengan tuala bersih yang lembut. Amalkan 2 kali seminggu untuk hasil yang optimum dan kulit yang lebih sihat. Dengan cara mudah ini, Anda boleh nikmati kulit licin, berseri dan segar tanpa perlu berbelanja mahal di spa atau membeli produk kimia yang mahal. Cubalah sendiri di rumah dan rasai perubahannya.